Jangan halang tangga, itu laluan nyawa. Jangan letak barang, jangan halang laluan. Semua dokumen tahun lepas yang dah tak digunakan, kita akan sisihkan. Simpan dalam kotak. Malik, nanti carikan tempat untuk kita kumpulkan semua dokumen tu tau. Jangan buang dulu. Tengok, bos dah bagi arahan untuk asingkan dokumen tahun lepas dalam minggu ini juga. Hari ini saya nak semua sisihkan dokumen tahun lepas yang dah tak nak pakai dan masuk dalam kotak. Saya nak esok semua dah selesai. Siapa tak siap, saya tak luluskan cuti raya dia. Mari kita bersama uruskan meja kita. Ambil masa 5 minit sahaja. Kemaskan meja, kerja dengan selesa. Dokumen dalam kotak ni kita nak simpan kat mana ni tak? Akak tahu tangga kat tepi bangunan ni tak? Kita campak kat situ je lah kan? Uruskan meja kita. Ambil masa 5 minit sahaja. Jangan letak apa-apa di tangga. Ia menghalang laluan utama jika berlaku kecemasan. Kita ingat nak letak sekejap je. Tetapi akhirnya semua orang ikut buang kat situ juga. Buang je lah dekat sikit. Awak kena masukkan nilai purata dulu, baru dapat jawapannya. Baik, saya faham. Masukkan sekarang. Ya, betul. Lepas tu awak akan nampak hasilnya. Macam ada kebakaran. Kita kena keluar sekarang. Makluman kepada semua. Ada kelihatan asap dari bilik aras 3. Kemungkinan ada kebakaran. Sila semua keluar dan berkumpul di tempat Ada kebakaran lah, berkumpul. Kak. Kita nak lari ke macam mana ni? Jom kita lari cepat. Kalau tak rentung beg mahal akak ni. Lari! Jom kita keluar. Kanan Semua ada ikut tangga sebelah kanan. Kiri ada tangga. Mana nak pergi ni? Lari. Kita Terbakar. bakar dia. Kanan Kita ada tangga bakar ke? dia. Lari Kanan ke mana ada ni? tangga ke? Alamak, siapalah letak wire macam ni? Bahaya betul lah. Hoi, nasib baik tak tersungkur. Kenapa semua lari ni? Lari semua, terbakar. Cepat keluar. Lari semua, terbakar. Cepat keluar. Kenapa semua lari ni? Aduh, tolong. Tengok sendiri, bila tangga terhalang, nak lalu ketika kecemasan memang susah. Alamak, kesian abang ni. Tak pasal-pasal dah tergolek. Ini semua punca dari satu kotak je mulanya. Eksa